الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung semula pengajian kita ni selepas berminggu-minggu kita berehat. Last kali hari tu kita cerita tentang apa last kali hari tu? Wahyu. Dan sebelum wahyu tu apa? Lepas sebelum wahyu tu kita dah saya dapat dah jumpa dah. Baik. Jumpa dah. Last kali kita cerita tentang ni kan, Nabi berdakwah secara terbuka di Bukit Safa. Okey. Baik. Sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni, Nabi SAW menerima wahyu, dan 3 tahun pertama setelah menerima wahyu, Nabi SAW berdakwah secara tersembunyi ataupun selektif. Nabi pilih beberapa orang yang Nabi nak dakwah kepada Islam dan Nabi seru mereka kepada agama. Kebanyakan mubasyirin bil jannah, kebanyakan orang-orang yang dijanjikan syurga, 10 orang sahabat Nabi yang utama, mereka memeluk Islam pada ketika tu. Kecuali Umar Al-Khattab yang sedikit lambat, yang kita akan baca insya-Allah pada hari ini. Jadi itulah yang berlaku sepanjang 3 tahun dakwah pertama. Cabaran pada ketika itu tak besar sebab Nabi pilih orang yang dipercayai dan Nabi ajar mereka kepada agama. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada sanak saudaramu yang terdekat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kita telah cerita. Baik. Selepas daripada peristiwa itu, kita juga telah cerita cubaan pertama Quraisy untuk mempengaruhi Abu Talib bagi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talib telah membantah cadangan mereka dan Nabi SAW terus berdakwah. Lepas itu, antara yang berlaku selepas daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in." Maka lakukanlah ataupun jalanilah perintah yang diturunkan kepada kamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami akan mencukupkan kamu daripada gangguan-gangguan orang yang mengganggu ataupun yang merendahkan kamu. Maka dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi, sekarang abaikan mereka. Apa Quraisy nak kata, lantak pergi kat mereka. Apa mereka nak buat, lantak pergi kat mereka. Fasda' bima tu'mar. Buat je apa yang kau diperintahkan. Jangan kira apa mereka nak buat. Dan selepas itu, Nabi SAW mula menyeru Quraisy untuk agama, memanggil mereka secara terbuka. Apa sahaja peluang yang ada, Nabi SAW gunakan untuk menyeru kepada agama. Dan selepas daripada ayat ni juga, Nabi SAW menyerang kepercayaan Quraisy secara terbuka. Nabi kritik kepercayaan khurafat mereka. Nabi perbodohkan kepercayaan mereka, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan sebagainya. Itu membuatkan Quraisy marah. Sebab tu kalau kita baca selepas daripada ini, cubaan seterusnya Quraisy nak halang Nabi SAW, mereka bangkitkan isu tu. Muhammad telah mengkufuri Tuhan kita, memperbodohkan agama kita, memecah belahkan masyarakat. Mula daripada sini. Jadi Nabi SAW mula berdakwah dengan agresif. Quraisy sekali lagi berjumpa dengan Abu Talib, minta Abu Talib untuk berhenti daripada untuk menasihati Nabi SAW agar berhenti dakwah. Antara yang disebutkan dalam sebahagian riwayat, mereka pergi kepada Abu Talib, mereka kata, "Ya Abu Talib, inna bna akhika qad sabba alihatana." Wahai Abu Talib,
Sesungguhnya anak saudara kamu ini telah memaki Tuhan-Tuhan kami. Wa abadinana wa saffaha ahlamana. Dia telah memburukkan agama kami dan juga memperbodohkan mimpi-mimpi kami. Wa dhallala aba'ana. Dan dia telah menyesatkan bapa kami yang terdahulu. Macam kenal dengan skrip ni. Sebab orang guna sampailah ni. Jadi mereka pergi ke Abu Talib, mereka kata, anak saudara kau ni, dia maki Tuhan kami, dia memburukkan agama kami, dia kata kepercayaan dan mimpi-mimpi kami ni bodoh, dan dia kata bapa-bapa kami semua ni sesat. Alasan klasik yang bermula sejak zaman Nabi. Mereka tak boleh bantah kebenaran yang Nabi bawa. Mereka tak ada dalil nak kata yang Nabi cakap ni salah. Apa mereka buat? Mereka gunakan simpati. Takkan datuk nenek moyang selama ni semua sesat? Dia buat macam tu. Takkanlah mimpi-mimpi kami ni semua salah? Takkanlah apa yang kita amal ni, agama kita ni sesat? Dia guna gitu. Dan mereka bagi pilihan kepada Abu Talib. Fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Sekarang Abu Talib hang ada dua pilihan. Hang tahan dia daripada kacau kami ataupun hang biarkan kami untuk uruskan dia. Antara dua. Abu Talib pada ketika tu dia pun buat pujuk mereka secara diplomasi, tenangkan mereka. Dalam masa yang sama Nabi SAW meneruskan dakwah. Abu Talib pun selesaikan daripada mereka, dia pun cakaplah apa nak cakap, janganlah buat jahat sangat, pujuk mereka elok kali pertama ni. Kemudian Nabi terus berdakwah. Quraisy pada ketika tu ada satu masalah. Masalahnya musim haji akan datang. Apabila musim haji akan datang, Quraisy perlukan kata sepakat. Sebab bila musim haji, ramai orang akan datang ke Mekah. Dan itu peluang orang untuk mendengar perkataan Nabi. Jadi Quraisy fikir, apa kita nak buat? Nak bagi mereka ni tak ikut perkataan Muhammad. Maka di kalangan Quraisy ada satu orang tua, nama dia Al-Walid ibn Mughirah. Dia tua lah, dia tak boleh berdiri, dia duduk je. Tapi dia pakar syair klasik. Orang semua panggil dia pakcik lah, dia orang lama kira. Mereka pergi kepada Al-Walid ibn Mughirah. Antaranya Abu Jahal. Al-Walid ibn Mughirah dijumpa Nabi SAW sekali. Dia dengar Nabi mengaji. Nabi baca Al-Quran, dia dengar. Kemudian dia balik. Sampai cerita dekat orang ramai yang Al-Walid ibn Mughirah masuk Islam. Abu Jahal pergi jumpa dia. Abu Jahal pergi dia, pakcik, hang tak boleh buat macam ni. Kalau hang masuk Islam, orang semua akan dengar cakap hang kena sesatkan Muhammad. Kena kata apa yang dia bawa tu salah. Al-Walid bin Mughirah kata, aku nak kata apa? Abu Jahal kata, hang hantam sajalah, yang penting orang tak ikut dia. Al-Walid bin Mughirah kata, inna kalamahu la halawah. Tak boleh. Perkataan dia ni ada kemanisan. Wa inna alaihi la talawah. Dan dia dibaluti dengan kecantikan. Aku tak boleh nak bantah. Mereka pun panggil dia. Mereka berkumpul di sisi Al-Walid bin Mughirah untuk nak pilih apa kita nak kata kat Muhammad. Al-Walid kata, okey, hampa bagi tahu apa cadangan yang hampa ada. Nanti aku bagi taklik, aku komen cadangan hampa, bagus ke tak? Mereka kata, boleh tak kita kata dia ni bomo? Quraisy ni ramai-ramai jumpa Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah kata, bomo tak boleh. Aku kenai semua perkataan bomo. Yang Muhammad cakap ni, Al-Quran yang dia sampaikan, itu bukan bomo punya ayat. Kan bomo punya ayat percaya kat jin, syirikkan Allah. Al-Quran suruh sembah Allah satu je. Ini bukan perkataan bomo. Mereka kata, okey, cadangan kedua. Boleh tak kita kata Muhammad ni gila? Al-Walid bin Mughirah kata, hampa gila ke? Mana boleh? Perkataan ni bukan perkataan orang gila. Ayat yang dia baca, ayat dia hebat, bukan perkataan orang gila. Kita kenai semua pattern orang gila. Sekarang ni psikiatris dia boleh kenai pattern orang gila. Zaman tu Al-Walid bin Mughirah kata, kita pun kenai. Yang ni keluar daripada kriteria orang gila. Tak boleh. Mereka kata kat dia, boleh tak kita nak kata dia ni syair? Al-Walid bin Mughirah kata, syair pun tak boleh. Syair Arab, puji kuda, puji perempuan. Ini bukan puji kuda, puji perempuan punya cerita. Tak boleh. Mereka kata, boleh tak kita nak kata dia ni ahli sihir? Al-Walid bin Mughirah kata, sihir pun tak boleh juga. Sihir kita tahu. Kesan-kesan sihir, sakitkan orang, bagi kesempitan pada orang, putuskan hubungan orang. Dia bukan bawa sihir.
Al-Walid bin Mughirah dia punya pikir, dia kata dalam banyak-banyak cadangan, sihir nampak macam okey sikit kot. Sebab dia memalingkan manusia dan memisahkan manusia daripada keluarga mereka. Maka Al-Walid bin Mughirah kata, okey, kita sepakat. Kita kata sihir. Sepakat lah, jangan tukar alasan. Siapa-siapa main Mekah nanti, bagi tahu kat mereka, Muhammad ni ahli sihir. Apa pentingnya cerita ni? Cerita ni kita dengar macam main-main. Ketika Quraisy duk jumpa Al-Walid bin Mughirah, duk minta kat dia pandangan. Cerita tu bukan cerita kosong. Tapi cerita tu Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran betul-betul apa yang jadi kat mereka. Sebiji apa yang jadi kat mereka ketika tu Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan dan membuat andaian-andaian. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia dengan andaian-andaian dia tu. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah dia dengan andaian-andaian dia tu. Thumma nazar. Kemudian dia merenung jauh, fikir. Andaian tu tadilah ahli sihir ke, gila ke, bomoh ke. Thumma nazar. Kemudian dia fikir. Thumma abasa wa basar. Allah sebut dalam Quran. Lepas tu muka dia menjadi kerut dan masam. Apa alasan aku nak bagi ni? Allah tulis sampai macam tu dalam Quran. Allah sebiji-sebiji Allah ceritakan. Thumma abasa wa basar. Apa benda aku nak cakap kat Muhammad ni yang jadi betul? Thumma adbara wastakbar. Kemudian dia adbara wastakbar, dia berpaling. Dia kata, tak payahlah semua ni. Wastakbar. Dia membongkakkan diri dia. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Last kali dia kata, ini adalah sihir yang memberi kesan. In hadha illa qaulul bashar. Sesungguhnya ini adalah perkataan manusia. In hadha illa qaulul bashar. Allah rakamkan sebiji-sebiji sebagaimana yang disebut oleh Al-Walid ibn Mughirah. Jadi itu cadangan pertama mereka dan mereka pun bersepakat. Okey, siapa yang datang selepas ni, kita akan bagi tahu yang Muhammad kena sihir. Berjaya? Tak berjaya. Kita ada cerita tentang orang-orang awal yang masuk Islam. Dan selepas daripada itu, atas alasan mereka untuk katakan Nabi Muhammad ni kena sihir, lagi ramai orang masuk Islam. Tak jadi. Salah satunya Dhimad. Cerita tentang Muhammad tersebar jauh di luar kota Mekah. Dhimad, dalam hadis riwayat Muslim, sampai dah cerita ke mana-mana. Ada lelaki Quraisy yang ahli sihir, yang merosakkan orang. Orang lain pula bawa versi lain, kata dia ni gila, ada orang kata dia ni ada penyakit dan sebagainya. Maka Dhimad, dia seorang pakar perubatan di kalangan jahiliyah. Dan dia ni kira antara yang paling hebat. Bila dia dengar tentang Muhammad, Dhimad kata, yang ni peluang aku. Kalau aku boleh ubat Muhammad, aku punya reputasi akan naik tinggi. Klinik dia akan jadi paling top sekali kan, kalau dia boleh ubat Muhammad. Sebab semua Quraisy Mekah gagal nak ubati Muhammad. Maka Dhimad datang ke Mekah. Bila dia datang ke Mekah, dia tanya, mana orang yang kata gila tu? Sebelum dia masuk ke Mekah, orang semua cerita lah. Jangan dengar cakap Muhammad, tutup telinga semua. Dia kata tak apa, yang ni orang dia nak settle Muhammad. Dia pun pergi cari Nabi. Dia pergi cari Nabi SAW. Dia kata, dalam hadis riwayat Muslim, bagi tahu apa perkataan yang kau ada. Kalau engkau ada penyakit gila yang datang dengan angin yang buatkan orang gila, aku boleh ubati kau. Kau cerita kepada aku, apa masalah kau sebenarnya Muhammad? Cuba cerita. Face to face ni, one by one. Cerita dengan aku elok-elok, apa masalah kau? Maka Nabi SAW pun ucapkan, dia sebut kepada Nabi, hati alaika kalimatik. Kemudian Nabi SAW sebut, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Atau kama qala. Bila dia dengar, Dhimad kata, a'id alayya kalimatika haula. Muhammad, boleh ulang sekali lagi tak? Tak berapa nak clear.
Nabi mengulang sekali lagi. Dia dengar 2 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dia kata Muhammad, sekali lagi ulang. Nabi pun ulang sekali lagi. Apabila 3 kali Nabi ulang, dia kata, "Mai sini tangan." Nabi membagi tangan, maka dia pegang tangan Nabi SAW dan terima kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan juga engkau adalah Rasulullah. Nabi tanya, ni hang seorang ke kaum hang semua sekali? Dia kata semua sekali kaum aku. Jadi cubaan Quraisy untuk menakutkan orang, menjauhkan orang tak berapa berjaya. Dan setelah daripada 3 tahun pertama ni, dan Nabi SAW mula berdakwah secara terbuka, Quraisy pada ketika itu mereka gunakan beberapa teknik yang mereka adalah untuk malingkan manusia daripada agama Allah. Antaranya mereka kata, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr innaka lamajnun." Mereka kata, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikr innaka lamajnun." Mereka kata, siapa orang yang kata wahyu sampai kat dia ni? Muhammad, dia gila. Kenapa Nabi tak sedih? Sebab setiap kali mereka kata kepada Nabi SAW, Allah jawab, "Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Dan dengan nikmat Tuhanmu, engkau bukanlah gila macam mereka kata. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu 'ala rajulin min qaryatayn 'azim. Mereka kata, apalah wahyu nak mai turun dekat Muhammad? Kalau betul wahyu nak turun, pasal apa wahyu tak pergi turun dekat orang yang hebat yang duduk di Mekah dan Taif? Berapa ramai orang hebat di Mekah dan Taif yang pergi turun kat Muhammad? Pasal apa? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Allah balas, hampa punya kerja kan nak pergi bahagi rahmat Allah kat siapa Allah nak bagi. Jadi setiap kali Quraisy membawa keburukan ataupun mengutuk Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala balas. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kita selalu baca kan. Mereka kata, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka gelak kat orang beriman. Bila tengok sahabat-sahabat Nabi, mereka gelak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka lalu sebelah orang beriman, mereka peli. Apa orang-orang ni teruk, miskin lah. Mereka peli. Yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka balik ke rumah mereka, mereka gelak. Lepas daripada kutuk orang, balik gelak dalam keadaan seronok. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka lihat orang beriman, mereka kata itulah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Dan mereka ini tak dapat penjagaan. Jadi mereka kutuk je. Mereka kutuk, mereka tengok mata dalam keadaan mereka tengok jahat. Mereka ucap perkataan-perkataan yang buruk kepada sahabat-sahabat Nabi. Dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga, wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka tengok dengan pandangan yang buruk. Pandangan yang buruk kita tahu kan, tengok sebelah mata. Bila orang lalu tu, dia tengok dalam keadaan benci. Tengoklah, jahat tengok tu. Allah sebut dalam Quran. Sama juga macam kita kata tadi. Sahabat Nabi mereka tak bersedih. Dan Nabi tak bersedih. Sebab apa sahaja mereka buat ketika ni, ayat-ayat Al-Quran semua ayat motivasi. Tak apa mereka kata kat Nabi, mereka kutuk, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Hari ni, hari kiamat nanti, orang beriman pula akan gelak kat mereka. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ketika itu ayat-ayat untuk menenangkan Nabi dan juga para sahabat. Dan kita baca ayat-ayat Al-Quran yang banyak ayat yang turun ketika ni. Selepas tahun ketiga Hijrah sehingga ke-6, 7, ayat-ayat memberi kekuatan kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi, itu antara yang mereka lakukan. Mannallahu alaihim min bainina. Bila mereka tengok orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi, mereka kata, yang masuk Islam, kita dah sebut kan, Bilal antaranya, Suhaib antaranya, Ammar antaranya, orang-orang miskin yang masuk Islam. Mereka kata, orang ni semua nak ambil manfaat je sebenarnya.
Jadi itu antara kutukan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Mereka kutuk. Kita kena tengoklah, bayangkanlah kepada ketika tu Nabi ni minoriti sikit dengan para sahabat yang baru memeluk Islam, kena kutuk tiap-tiap hari. Tengah jalan orang tengok dengan pandangan pelik. Lepas tu tengah duduk satu kumpulan, orang kata, ha, itulah orang-orang yang sesat, jahat. Dan antara yang mereka lakukan juga pada ketika itu adalah mereka, setelah mereka kutuk, mereka bagi gambaran yang buruk tentang Nabi sendiri dan juga para sahabat. In hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dia kata, yang Muhammad bawa ni semua dia reka sendiri dan dia bekerja sama dengan kaum-kaum yang lain. Dia pergi ambil maklumat dari sana sini dan dia sampaikan ni kepada kamu. Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mereka kata, mana boleh dia ni jadi nabi? Patut nabi kena orang yang hebat lah. Yang ni makan, bukan malaikat, dia makan macam kita. Pergi jalan dekat market, nabi apa macam ni? Mereka kutuk. Jadi itu antara yang mereka lakukan juga pada ketika itu. Selain daripada itu, antara yang mereka lakukan adalah mereka bawakan kisah-kisah lain yang boleh mengatasi Al-Quran. Antaranya An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith, dia ni seorang pembesar Quraisy yang bila dia tengok ramai sangat orang duk ikut Nabi SAW, apa dia buat? Kerana dengki tak mau bagi orang ikut Nabi, dia sanggup ketika tu pergi musafir. Tak apa, hang tunggu Syed Muhammad, aku pergi belajar sampai aku hebat pada hang, aku balik. Jadi dia pun keluar daripada Mekah, dia pergi jumpa orang Parsi, cerita sikit, cerita-cerita raja-raja Parsi dia pergi dengar. Dia pergi ke tempat lain, dia tanya, apa kisah paling hebat yang kamu ada? Dia pun balik, dia dengar. Balik ke Mekah. An-Nadhr bin Al-Harith bila balik ke Mekah, setiap kali Nabi SAW cerita, dia pun cerita. Nabi duk cerita pasal tauhid, dia cerita raja Parsi. Raja ni buat sekian-sekian benda. Kemudian dia tanya ke orang, siapa hebat lagi? Aku ke Muhammad? Dia duk ingat dia boleh menang lah. Itu yang dia buat. Tak puas hati. An-Nadhr bin Al-Harith tak puas hati. Orang ikut Muhammad juga. Dia kata, tak apa, aku buat satu majlis. Macam majlis kata tadi juga lah. Buat satu majlis. Hampa nampak siapa-siapa nak ikut Muhammad, buat mai kat majlis ni. Buat mai kat majlis, dia bagi makan, dia bagi kekayaan kat mereka, dia bagi duit. Yang penting jangan ikut Muhammad. Ya, memang betul-betul jahatnya ni. Dia pergi belajar syair semata-mata nak jatuhkan Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia yang membeli perkataan-perkataan yang buruk supaya memalingkan manusia daripada jalan Allah. Jadi itu yang mereka lakukan. Kemudian antara yang mereka lakukan juga, dah semua benda gagal, tak boleh, mereka datang berbincang dengan Nabi SAW. An ya'budu alihatana aman wa ya'buduna rabbahu aman. Boleh kita buat macam ni? Kita settle macam ni. Setahun Muhammad hang sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah Tuhan hang pula. Boleh ke tak boleh? Tak boleh juga. Quraisy dia pun ingat dia cerdik. Dia kata, okey, Muhammad nak kita sembah Tuhan dia, tak apa kita buat macam ni kat dia. Kita kata, okey lah, tahun ni kami sembah hang punya Tuhan, tapi tahun depan sembah Tuhan kami juga. Nabi tahu taktik dia apa? Tak berjaya juga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Pun tidak berjaya. Dan antara yang mereka lakukan juga, selain daripada ini, kalau kita boleh masuk satu persatu secara bab seterusnya kan, yang disebut oleh penulis kitab ni, antara tekanan-tekanan yang diberikan kepada Nabi SAW lepas itu, mereka berbincang sekali lagi. Mereka bincang apa cara yang boleh digunakan untuk menyerang dan juga memberi kelemahan kepada Nabi SAW. Lepas tak berjaya, mereka duduk dan bincang. Jadi semua orang memilih untuk buat atas kemampuan mereka apa yang mereka boleh buat untuk menjatuhkan Nabi. Antara yang ambil tindakan pada ketika itu adalah Abu Lahab.
Abu Lahab kata, okey, kita tak boleh lawan secara berdepan dengan Muhammad. Kita buat jahat dengan dia. Kita bagi dia sedih. Dia pergi jumpa anak dia 2 orang, Utbah dengan Utaibah. Anak Abu Lahab 2 orang, Utbah dan Utaibah, kahwin dengan 2 orang anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Abu Lahab beritahu kat anak dia, hampir cerai dua-dua anak Muhammad. Baru dia sedih. Maka cerailah dua-dua orang. Utbah dan Utaibah cerai dengan anak Nabi SAW. Sebenarnya kalau kita baca daripada awal dulu, dalam sebahagian riwayat yang dhaif diceritakan, Uthman bin Affan, dia memang nak kahwin dengan anak Nabi. Antara benda yang menyedihkan Uthman apabila anak Nabi kahwin dengan anak Abu Lahab, kahwin dengan anak Abu Lahab, tak kahwin dengan dia, itu benda yang sedihkan dia. Tuan-tuan, kita kena faham macam ni. Budaya Arab, orang kahwin bukan sebab perempuan tu. Dia kahwin sebab keluarga. Tak sama macam budaya kita, kita kahwin sebab kita tengok perempuan tu, kita berkenan, kita kahwin. Tapi Arab dia tak macam tu. Bukan sahaja zaman Nabi, sampai sekarang ni masih lagi begitu. Ada kawan saya, punya kawan lah, Qatari, saya tak kenal dia siapa, dia cerita kawan saya pula cerita kat saya. Kita tak tahu nama, tapi situasi dia beginilah. Dia memang sedih betul. Sedih sampai dia mimpi, lepas tu dia pergi jumpa Tok Syekh tafsir mimpi dia. Tok Syekh kata lah, perempuan ni memang berkenan dekat hang apa semua. Kemudian perempuan tu kahwin dengan orang lain, dia mimpi lagi, dia pergi jumpa Tok Syekh. Tok Syekh beritahu sebenarnya perempuan ni tak bahagia. Tok Syekh mana dia jumpa saya pun tak tahu. Tapi dia memang betul-betul berkenan. Dah berbulan dah. Dah berbulan dah perempuan tu kahwin dengan orang lain. Dia ada sedih juga. Telefon bagi tahu perempuan ni mana boleh, dia tak kahwin, dia kahwin dengan orang lain tak patut, dia patut kahwin dengan aku boleh bagi dia kaya, boleh bagi bahagia. Cerita gitu. Saya pun tanyalah soalan. Dia sebenarnya kenal ke tak perempuan ni? Tak, dia tak kenal. Dia kawan abang perempuan tu. Ini cerita betul. Dia baik dengan abang perempuan tu, nak jadi keluarga dengan keluarga abang dia tu. Sebab tu dia tergila-gilakan perempuan tu. Gila dia macam orang kita gila putus cinta tu, macam tu. Sedih, padahal tak pernah tengok muka pun. Dia kenal abang perempuan tu. Ini budaya kat tempat ni. Tu orang kata cinta tu buta. Di tempat kita cinta tengok rupa, di sini cinta tengok abang dia sama. Ala kulli hal, Abu Lahab mulakan strategi dia. Utbah dengan Utaibah pergi cerai 2 anak Muhammad. Maka mereka berdua pun menceraikan anak Nabi SAW. Nabi SAW ni tak banyak anak lelaki yang kita tahu kan. Qasim lagi, Abdullah dengan Ibrahim. Ibrahim datang kemudian lah, lambat. Ketika tu tinggal Abdullah. Qasim kena meninggal, tinggal Abdullah. Abdullah pun meninggal pada ketika tu. Apabila Abdullah meninggal, Abu Lahab pergi kat Nabi. Abu Lahab kata apa? Dia kata abtar. Abtar ni maksudnya macam putus zuriat. Tapi kalau bahasa kasar kata hang ni kira tak power, tak ada anak lelaki. Macam itulah, kira begitulah, tak ada orang boleh mewarisi kau. Nak bagi Nabi sedih. Tapi Nabi tak sedih. Sebab setiap kali apa yang mereka buat kat Nabi SAW, Allah turunkan ayat untuk tenangkan Nabi. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang ucap begitu kepada engkau, wahai Muhammad, mereka itulah abtar yang sebenarnya. Semua Khadijah kecuali Ibrahim, daripada Maria Qibtiyah, yang dihadiahkan. Nanti kita akan masuklah cerita Raja Mesir hadiahkan Maria Qibtiyah kepada Nabi SAW. Baik. Dan antara yang menyakiti Nabi SAW juga adalah isteri Abu Lahab. Tak cukup dengan Abu Lahab, bini dia join sekali. Bini dia punya kerja pula, dia check setiap pagi. Bini dia ni kira standard perempuan kampung paling jahat lah. Dia check pagi-pagi Nabi jalan kat mana, dia pergi letak duri kat tempat Nabi jalan. Nak bagi Nabi jalan dan terkena duri. Letak duri, Nabi jalan, dia lah pergi sebarkan cerita ke orang. Lalas jahat punya pasal, wa mara'atuhu hammalatal hatab. Allah bubuh sekali dengan bini Abu Lahab dalam Quran. Isteri Abu Lahab itu akan menjadi pengangkut kayu api dalam neraka. Bila dia dengar, "Oi, aku kena juga." Dia pergi cari Nabi SAW. Kata, "Apa masalah Muhammad ni?" Dia pergi cari Nabi
Dan apabila dia pergi kepada Nabi, ketika itu dalam sebahagian riwayat disebutkan Nabi SAW duduk dengan Abu Bakar. Nabi duduk, dia pergi jumpa Abu Bakar. Dia kata, "Balaghani annahu yahjuni. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu." Dia pegang satu genggaman batu, dia pergi kat Abu Bakar. Abu Bakar duduk sebelah Nabi. Dia kata kat Abu Bakar, "Aku dengar Muhammad kutuk aku dia kutuk aku. Kalau aku jumpa Muhammad, batu-batu ni semua aku sumbat mulut dia." Abu Bakar ni, Nabi sebelah ni, apa cerita dia ni? Dia pun duduk diam, betul dia balik. Kemudian apabila dia telah berlalu, Nabi SAW sebut kepada Abu Bakar, "Ma ra'atni laqad akhadha Allah bi basariha anni." Dia tak nampak aku kerana Allah telah memalingkan pandangan dia daripada aku. Jahat, laki jahat, bini pun jahat. Nabi SAW, antara jiran Nabi SAW, satu Abu Lahab, yang kedua Uqbah ibn Abil Mu'id, Al-Hakam bin Al-As, Adi bin Hamra. Jiran-jiran Nabi yang duduk keliling rumah menambahkan tekanan Nabi SAW. Jiran-jiran pun perangai macam setan. Jiran paling jahat. Mereka lemparkan najis yang kita selalu baca lah daripada kecil, mereka letakkan duri dan sebagainya di depan rumah Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW sebut, "Ayyi jiwar hadha thumma yalqihi fit tariq." Nabi lalu dan Nabi tengok kekotoran di atas jalan, Nabi alihkan ke tepi, dan Nabi SAW kata, "Apa punya passion jiran lah kamu ni punya teruk. Musuh melampau-lampau." Dan antara yang mereka lakukan pada ketika itu juga adalah ketika Nabi SAW sedang salat, mereka datang, dan Abu Jahal pada ketika itu dia duduk dengan sahabat-sahabat dia. Abu Jahal tanya kepada mereka, "Siapa yang paling berani?" Maka nak buat apa berani? Tu isi-isi perut kambing yang kita dah sembelih tu, ataupun isi-isi perut yang ada dekat kandang kambing tu, siapa berani pergi ambil isi perut tu, pergi letak atas Muhammad? Siapa yang berani buat gitu? Uqbah ibn Abi Mu'id. Dia kata, "Okey, aku boleh buat. Yang ni senang punya kerja." Dia pun pergilah kutip najis-najis yang ada, tuang atas Nabi SAW. Sampai gitu mereka buat. Ketika tu yang mengiklankan Islam hanyalah Nabi SAW dan Abu Bakar. Orang lain ketika tu mereka tak mampu untuk mengiklankan Islam mereka. Jadi mereka duduk di situ dan mereka gelak beramai-ramai. "Oh, yang ni lah Nabi rupanya. Nabi macam mana ni kena baling najis?" Mereka gelakkan Nabi SAW. Antara yang berlaku pada ketika itu, bila mereka lontarkan najis, itu antara satu keadaan di mana Nabi marah pada ketika itu. Nabi sebut, "Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy." Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Dan ketika Nabi SAW sebut, mereka takutlah, sebab walaupun mereka tak percaya dakwah Nabi yang tadi duk paling najis dan gelak-gelak, mereka takut sebab doa itu di tanah haram. Dan lepas Nabi SAW bangun, hilangkan najis, Nabi pergi di hadapan mereka, Nabi berdiri di hadapan mereka, Nabi kata, "Allahumma alaika bi Abi Jahal." Nabi tunjuk dia, "Ya Allah, hapuskan Abu Jahal." "Allahumma alaika bi Utbah ibn Rabi'ah." Ya Allah, hapuskan Utbah bin Rabi'ah. "Allahumma alaika bi Syaibah ibn Rabi'ah." Ya Allah, hapuskan Syaibah bin Rabi'ah. "Allahumma alaika bi Walid ibn Utbah." Ya Allah, hapuskan Walid bin Utbah. "Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf." Ya Allah, hapuskan Umayyah bin Khalaf. "Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id." Ya Allah, hancurkan Uqbah bin Abi Mu'id. Ada 7 orang. Nabi tunjuk seorang-seorang. Ya Allah, hancurkan dia ni, hancurkan dia ni, hancurkan dia ni, hancurkan dia ni. 7 orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, ketika perang Badar, 7 mati. Itu kerana Nabi SAW doa kepada mereka semua. Jadi mereka bagi tekanan dan mereka kutuk Nabi SAW. Mereka letakkan najis di atas Nabi SAW. Segala macam benda jahat yang mereka boleh buat, mereka buat kepada Nabi SAW. Abu Bakar kena juga.
Abu Bakar dengan sepupu dia apa nama? Talhah bin Ubaidillah kena ikat dua-dua orang dekat pokok. Sebab tu dikatakan dua ni dua kembar sebab dua-dua kena ikat sekali. Di kalangan adik-beradik mereka, dua orang tu yang masuk Islam. Mereka pun kena juga. Dan kita akan masuk juga cerita di mana selain daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat yang lain juga diuji pada ketika itu. Sebab apabila orang tahu mereka masuk Islam, mereka juga kena. Sebelum kita masuk cerita tentang para sahabat Nabi ni, antara yang jahat juga Al-Akhnas ibnu Syuraiq. Al-Akhnas ibnu Syuraiq antara orang yang dia mulut dia jahat. Dia suka kutuk Nabi SAW. Dia kutuk-kutuk, teruklah dia kutuk Nabi sentiasa. Kerana jahat sangat dia kutuk Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 4 ayat cerita pasal dia. Kerana 4 ayat ni dia diam terus. Dia malu dan maruah dia terus jatuh. Allah sebut wala tuti' kulla halafin mahin. Dan janganlah kamu mentaati kulla halafin, orang-orang yang suka sumpah palsu dan buruk. Hammazim masya'im binamim, yang suka maki hamun dan juga sentiasa berjalan dengan menyebarkan permusuhan, bawa mulut. Manna'il lil khairi mu'tadin athim, sentiasa menghalang-halang kebaikan dan juga sentiasa melakukan kejahatan. Utullin ba'da dzalika zanim. Last kali Allah sebut mereka ini, dia ni adalah zanim. Zanim, bayangkan Al-Quran turun cerita pasal tauhid. Al-Quran cerita tentang beberapa orang. Tapi bila turun 4 ayat ni, wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'in binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullin ba'da dzalika zanim. Orang terkejut. Zanim ni anak luar nikah. Dia balik, dia pergi tanya bapak dia, betul ke aku anak luar nikah? Bapak dia kata, betul ya, maang dengan orang lain dulu. Kutuk Nabi sangat, aib dia Allah buka. Spesifik. Al-Akhnas ibnu Syuraiq al-Thaqafi. Kerana dia menjatuhkan Nabi SAW, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan dia. Dan antara yang dilakukan oleh Abu Jahal pada ketika tu, Abu Jahal selain daripada Abu Lahab, Abu Jahal juga antara yang jahat. Dua orang jahat ketika tu lah. Yang antara yang paling jahat, Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal apa dia buat? Dia antara orang yang ada kedudukan, dia halang Nabi daripada solat, sentiasa halang. Fala saddaqa wala salla. Nabi nak pergi semayang je, dia akan halang. Dia guna kekuatan dia lah, sebab dia orang kuat ketika tu. Jangan duduk semayang Muhammad, jangan duduk semayang. Sampai Nabi marah kat dia. Nabi kata, aula laka fa aula. Tambahlah lagi apa orang boleh kata, nanti aku akan balas balik. Bila Nabi sebut aula laka fa aula, lagi apa lagi yang ada? Dia marah. Dia kata, siapa nak tolong hang Muhammad? Ketika tu dia kata, wallahi inni la aktharu hadzal wadi nadiyan. Aku paling banyak pembantu, paling banyak orang nak tolong aku dekat tempat ni. Siapa nak tolong hang Muhammad? Nabi balik. Falyad'u nadiyah. Panggillah tuan orang-orang yang nak panggil. Sanad'u az-zabaniyah. Allah balas. Engkau nak panggil sangat orang tolong kau, kau panggil. Sanad'u az-zabaniyah. Dan kami akan panggil malaikat dalam neraka yang akan hancurkan kau. Jadi begitulah pada ketika itu ayat-ayat Al-Quran yang turun memberi semangat kepada Nabi dan para sahabat. Antara yang iklankan Islam juga pada ketika itu, yang betul-betul keluar iklankan Islam, Abdullah bin Mas'ud. Nabi duduk baca Quran di hadapan Kaabah. Nabi seorang ni baca Quran, orang lain tak baca. Dia seronok nak baca Al-Quran. Dia kata, tak apa, aku boleh baca. Orang kata, janganlah baca. Dia kata, tak apa, aku nak pergi baca juga. Sengaja dia pergi ke berdiri di tengah-tengah Kaabah, bacakan Al-Quran. Abu Lahab tampak muka dia. Orang kata, sebab tu kami tak bagi hang baca. Dia kata, tak apa, dia nak baca juga. Antara orang yang iklankan Islam juga pada ketika itu, Abu Dzar Al-Ghifari. Tuan-tuan, ketika tu kan keadaan betul-betul tekanan kepada orang Islam. Semua orang sembunyi, takut. Siapa sahaja yang masuk Islam, semua disiksa. Nanti kita akan cerita tentang siksaan. Sampai orang tak mengaku. Ali bin Abi Talib dan sebagainya, semua orang tak mengaku pada ketika tu. Abu Dzar Al-Ghifari, dia ni orang yang duduk atas bukit Taif, Ghifar. Dia sampai, dia dengar cerita tentang Muhammad, dia pun jalan, dia hantar adik dia, kau pergi ke Mekah,
tengok Sa'd, apa cerita tentang Muhammad ni, nanti balik cerita kat aku. Adik dia pun pergi, adik dia balik ke dia, ada seorang lelaki, dia ajak orang buat kebaikan dan dia halang orang buat kerosakan. Yang itulah yang aku tahu. Abu Dhar kata, tak cukup ni, aku pergi sendiri. Abu Dhar pun pergi ke Mekah. Pada ketika itu, dia duduk di tengah-tengah Masjidil Haram, dia duduk tunggu je. Ali nampak daripada ketika itu, dalam sebahagian riwayat, ada 2 riwayat. Salah satunya, Ali nampak dia, tak ada kawan, Ali ajak jom ikut ke balik rumah. Dia pun ikut Sayyidina Ali balik ke rumah. Kemudian esok pagi dia keluar datang duduk di situ lagi. Sampai petang, Ali tengok, dia ni tak ada rumah ke? Buat apa kat sini? Ali kata, mainlah ikut aku balik. Dia pun balik. Lepas tu Ali tanya, hang cari apa sebenarnya? Dia kata kat Ali, boleh tapi satu syarat aku abang hang. Jangan cerita kat orang, rahsia kita dorang. Ali kata, bolehlah rahsia kita dorang. Hang cari apa? Dia kata, aku nak cari ada orang kata Nabi. Ali kata, oh tak abang Nabi, mai aku bawa hang jumpa Nabi. Tapi jangan cerita kat orang. Sebab ketika tu, kalau tahu disiksa. Ali kata, kita sembunyi-sembunyi. Aku jalan, hang ikut belakang aku je. Ikut belakang aku, sampai kita jumpa Nabi. Dia pun masuk jumpa Nabi SAW. Jumpa, i'lankan Islam dia. Abu Dhar Al-Ghifari. Setelah jumpa Nabi SAW, Nabi kata, okey, sembunyikan Islam kau. Sampai nanti kita ada kekuatan, ketika itu kau i'lankan agama. Abu Dhar kata, mana boleh sembunyi-sembunyi, tak gangster lah. Dia pergi ke Masjidil Haram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan juga Rasulullah. Quraisy bila dengar, ada orang mengucap tengah Kaabah, jahat gila. Depa pukul dia. Pukul sampai dia tak boleh bangun. Abbas datang. Abbas belum masuk Islam ketika tu. Abbas lepaskan Quran, berhenti. Hampa tahu dia ni orang Ghifar. Perniagaan kamu akan lalu Taif. Ghifar ni memang pakar pencuri harta. Pirate lah kira. Ghifar ni hampa lalu kena curi. Dia bukan dalam laut, atas darat. Penyamun. Jangan kacau dia, nanti harta kamu tak selamat. Maka kata, nasib baik Ghifar, ampi balik. Dia pun duduk malam tu, rehat sikit, luka dah baik. Esok pagi, boleh ikut try sekali lagi. Dia pergi berdiri depan Kaabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Quraisy dengar, kurang ajar betul budak ni. Dia pukul dia lagi. Pukul. Abbas selamatkan dia. Sampai 3 hari dia pun tak larat kena pukul dah. 3 hari berturut-turut dia kena pukul dengan Quraisy. Jadi dia antara orang yang awal mengakui Islam daripada ketika itu, ataupun mengiklankan Islam dia. Selain daripada Nabi SAW, kita skip lah, kita boleh baca ada beberapa cerita lagi kat dalam tu. Para sahabat Nabi juga antara orang yang diazab ketika tu. Mus'ab bin Umair adalah seorang kaya, mak dia kaya. Apabila dia masuk Islam, Mus'ab, mak dia tahan dia tak bagi dia makan. Sampai dia kurus betul, mak dia kurung dia dalam rumah, tak bagi dia makan. Betul-betul tersiksa. Sebab tu dalam hijrah ke Habsyah, Mus'ab antara orang yang ikut, walaupun dia anak orang kaya. Tapi ketika tu mereka tak kuat. Terpaksalah tahan, dikurung dalam rumah, tak ada makanan. Cuma ketika tu mereka tak kuat lah. Ketika mereka kuat, cerita dia lain pula lah. Mus'ab ada seorang lagi, adik-beradik dia, yang mak dia sayang sebab tak ikut agama Muhammad. Mus'ab kena siksa, tak dapat makan, kena kurung dalam rumah. Sampailah malam-malam boleh lari pergi Habsyah. Selamat duduk kat Habsyah. Nanti bila masuk perang Badar, apabila adik-beradik, seorang adik kepada Mus'ab ni kena tangkap, dia nampak Mus'ab. Dia kata, ini kita kan adik-beradik, lepaskan aku. Mus'ab bagi tahu kepada orang Ansar yang tangkap abang dia tu, jangan lepas dia, ikat dia elok-elok, jaga kuat. Mak dia kaya, minta duit kat mak dia. Dia balas dendam balik. Jadi Mus'ab bin Umair antara orang yang disiksa. Antara yang disiksa juga Bilal. Bilal ada Bilal ketika tu dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah bin Khalaf, Bilal kan hamba kulit hitam yang ketika tu antara orang yang tak ada kedudukan lah, yang memang dianggap hina. Dia ikat leher Bilal macam ikat anjing, dia bagi kat budak-budak, mai sini, bawa tali ni pergi pusing Mekah. Budak-budak tu bawa lah tali pusing, Bilal suruh Mekah. Bilal ketika itu hanya mengucapkan Ahad. Ahad. Dia bawa Bilal balik. Apabila dia bawa balik dan ketika panas, letakkan Bilal di tengah panas. Sama juga. Kemudian dia letak di tengah panas, ambil batu letak di atas Bilal. Bilal radhiyallahu anhu cuma kata Ahad, Ahad.
Bila kata walau a'lam kalimatan aghyad indahum laqultuha. Bila kata kalau aku tahu ada perkataan lain yang lagi depa marah, aku akan ucap. Tapi ketika tu dia cuma tahu ahad, dan bila ucapkan tu dia disiksa. Betul-betul disiksa, betul-betul dihina pada ketika tu. Tapi bila mai perang Badar nanti, Umayyah bin Khalaf ditangkap. Bila dia ditangkap, Bilal kata bunuh dia. Seorang tangkap dia, tak, dia ni pembesar Quraisy, bawa lah pergi kat Nabi. Tak kira, bunuh dia juga. Dulu hang buat kat aku, bunuh. Bilal bunuh dia masa perang Badar. Bilal bin Rabah antara yang disiksa. Antara sahabat Nabi SAW yang disiksa juga Ammar bin Yasir dengan mak dia Sumayyah. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal apabila dimerdekakan, bapa dia kata merdeka. Bilal buat apa? Dia tak kuat. Abu Bakar kata tak, wajhullah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang infak, a'ta wattaqa, takutkan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, membenarkan perkataan tauhid, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mempermudahkan untuknya jalan yang mudah. Itu Abu Bakar. Merdekakan orang. Ammar, mak dia, bapak dia dibunuh, mak dia disula daripada kemaluan sampai mati. Ammar disiksa, dia dipaksa juga kufur dengan Allah. Ketika mereka sedang disiksa, Nabi nampak mereka disiksa, tapi Nabi tak kuat, tak mampu. Nak beli, mereka tak mau jual. Sahabat Nabi, kalau nak beli pun mereka tak mau jual. Memang nak siksa ya. Nabi kata, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Nabi kata, sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kamu, janji kamu ni di syurga. Nabi pun tak mampu nak tolong mereka. Tak ada apa Nabi boleh buat. Tuan-tuan, awal dakwah ni, tekanan betul. Sampai apabila Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, Nabi boleh dakwah je. Benda-benda sekeliling bukan di bawah kawalan Nabi. Nabi tak boleh halang pun sahabat yang kena siksa. Tak mampu. Nabi tengok Ammar, keluarga Yasir disiksa, Nabi boleh kata, sabar je lah. Itu je. Tak nampak prospek masa depan. Apa yang akan jadi? Ammar bila dia tak tahan sangat, lepas mak dia dibunuh, bapak dia dibunuh, mereka kata, kufur dengan Allah, jangan mengaku Muhammad tu Nabi. Lalas apabila dia tak tahan, dia pun okeylah, aku kufur jugalah. Mereka kata, nasib baik ang kufur. Mereka lepaskan dia. Kemudian dia menangis, pergi kepada Nabi SAW, mengaku, ya Rasulullah, aku tak mau kufur, tapi mereka paksa aku, mereka pukul aku sampai aku terpaksa kufur juga. Allah turunkan ayat, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang kufur itu adalah orang yang mengkufurkan Allah setelah daripada iman, melainkan orang-orang yang dipaksa sedangkan jiwa mereka ini kekal dengan iman. Dia tak apa. Ammar dalam keadaan itu Nabi SAW kata dia tidak dianggap bersalah. Khabbab ibn al-Arat, Khabbab antara yang disiksa jugalah. Rambut dia ditarik, diikat dan ditarik sampai dia tak tahan. Balik rumah kena siksa, Dia pergi jumpa Nabi SAW. Khabbab kata, ya Rasulullah, bila Allah nak tolong kita ni? Teruk sangat dah kena siksa. Nabi SAW sebut, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min baina San'a wa hadra al-maut la yakhafu illa Allah wa adh-dhi'ba ala ghanamihi. Demi Allah, agama ini akan sempurna. Sehinggalah pada ketika itu, satu kumpulan orang akan berjalan daripada San'a ke Hadraul Maut, dia tak takut apa-apa pun, melainkan Allah dan juga serigala takut makan dia punya binatang. Takkan ada orang ganggu. Demi Allah, agama ini akan sempurna. Nabi kata, walakinnakum tasta'jilun. Tetapi kamu semua ini berebut, nak cepat. Agama ini akan berjaya. Dan demikianlah sahabat-sahabat Nabi yang lain juga disiksa. Amir bin Fuhairat, Abu Fukaihah dan sebagainya, sebagaimana Bilal juga, mereka disiksa. Itu berlaku di peringkat awal Islam. Ramai sahabat-sahabat yang susah disiksa. Yang kaya pula, mereka dipulaukan, tak dapat perniagaan dan sebagainya. Ketika itu Nabi SAW, apa yang Nabi buat?
Nabi duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di atas Bukit Safa. Itu pusat dakwah lah pada ketika tu. Mereka pergi duduk di sana, bincang, Nabi ajarkan mereka agama dan mereka balik. Dan setelah mereka dapat tekanan yang teruk, pada tahun keempat Hijrah, hujung tahun keempat Hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat tentang ayat-ayat ni bagi gambaran ataupun bagi isyarat tentang hijrah sebagai jalan keluar. Antaranya Allah turunkan surah Qasas, surah Al-Kahfi. Ketika itu Allah ceritakan tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Mereka disiksa, mereka ditekan, akhirnya mereka keluar daripada kampung mereka. Allah ceritakan juga tentang Khidir dan Musa dalam surah Al-Kahfi, menceritakan bahawa semua yang berlaku ada hikmah. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dia. Musa tak tahu kenapa Khidir bunuh orang, kenapa Khidir pergi tampal sampan, tapi ada hikmah. Allah ceritakan juga kisah Zulkarnain. Allah ceritakan tentang bumi Allah ni luas, Allah bagi kepada hamba yang beriman. Jadi ayat-ayat ni sebagai permulaan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala benarkan mereka berhijrah. Dalam surah Az-Zumar Allah sebut, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan di atas muka bumi, sedangkan bumi Allah ini luas, Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang sabar tanpa hisab. Allah tak kira bagi kepada mereka. Jadi bulan Rejab tahun kelima hijrah yang pertama, 12 orang lelaki, 4 orang perempuan kumpul, lari waktu malam ketika orang tak perasan, pergi ke Habsyah. Sebab Habsyah, pemimpin dia Kristian, tapi dia tak zalim ke orang. Dia ada rekod yang baik ketika tu. Najasyi. Nabi SAW perintahkan para sahabat pergi ke Habsyah, duduk di sisi Najasyi. La yuzlamu indahu ahad. Tak ada seorang pun yang dizalimi di sisi dia. Cerita ni penting, menunjukkan keadilan dan kezaliman tu dia bukan pasal agama, dia pasal sikap orang tu. Najasyi dia tak zalimi orang, dan Nabi tahu, Nabi akui. Walaupun dia Kristian, Nabi hantar mereka pergi. 12 orang sahabat. Antara yang awal pada ketika itu pergi adalah Uthman bin Affan dan juga Ruqayyah, isteri dia. Nabi SAW sebut, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Dia kata Uthman dan juga Ruqayyah adalah rumah yang awal-awal berhijrah di jalan Allah setelah Lut dan juga Ibrahim. Kan disiksa oleh Namrud dan sebagainya. Lut dan Ibrahim berhijrah. Yang ketiga hijrah adalah mereka ni, Uthman dan juga isteri dia. Jadi mereka keluar daripada Mekah. Mereka keluar. Apa yang berlaku selepas tu, salah satu mukjizat Nabi SAW yang berlaku di Mekah pada ketika tu, satu ketika Nabi keluar, duduk di hadapan Kaabah, Nabi bacakan suratul Najm. Nabi keluar, Nabi bacakan suratul Najm. Quraisy tak pernah dengar. Bila mereka dengar Nabi bacakan suratul Najm, apa yang jadi? Mereka seolah-olah dipukau. Semua pembesar Quraisy yang jahat, mereka dengar setiap patah suratul Najm. Mereka dengar, bagi perhatian, perkataan dalam suratul Najm ni hebat. Mereka terikut-ikut apa yang disebut dalam ayat tu. Sampailah apabila disebut fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah, mereka sujud. Sampai Al-Walid bin Mughirah, orang tua jahat tadi tu, dia dah tua, dia duduk. Apa dia buat? Dia ambil pasir, dia letak ke kepala dia. Sebab baca ayat, terikut-ikut dengan ayat tu. Allah sebut fasjudu lillah, berebut-rebut semua sujud. Kesan Al-Quran walaupun mereka tak suka. Jadi bila sujud, cerita tu tersebar. Quraisy yang tak duduk kat majlis tu kata, apa benda hampa ni semua sujud? Takkan terkesan dengan Muhammad? Relax lah, bukan apa pun. Mereka ni cari alasan. Mereka kata tak, sebenarnya Muhammad tipu. Dia puji Tuhan kami, sebab tu kami sujud ikut dia. Dia kata, Muhammad sebenarnya kata tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Sebenarnya Muhammad ucap dan Tuhan-Tuhan Quraisy tu tinggi.
dan aku mengharapkan syafaatnya. Kami dengar Muhammad puji Tuhan kami ingat Muhammad ikut agama kita, sebab tu kami sujud. Mereka tipu. Sebahagian ahli sirah menganggap perkataan tilkal gharaniqul ula ni dalam hadis-hadis yang lemah. Ramai yang bantah, Al-Albani bantah, Al-Zahabi bantah. Khilaf di kalangan ulama. Macam kita sebut lah, cerita sirah ni ada yang sahih dan ada yang dhaif, berbeza dengan hadis. Apabila sujud semua, sampai cerita dekat orang yang duduk di Habsyah, sebenarnya Quraisy dah masuk Islam, mereka pun balik. Dan apabila mereka balik, mereka diazab sekali lagi. Diazab, disiksa, sampailah selepas itu pada bulan Syawal tahun kelima, Nabi susun sekali lagi pergi balik ke Habsyah. Kali ini mereka pergi dalam kumpulan yang besar, 38 lelaki, 18 perempuan. Jadi ramai, hampir 50 orang ni mereka pergi ke Habsyah sekali lagi untuk tinggal di Najasyi, bersama dengan Najasyi. Kali ini mereka pergi, Quraisy tahu. Quraisy sebab bilangan yang ramai, tiba-tiba ramai orang hilang, Quraisy pun dapat kesan. Apabila mereka dapat kesan, Quraisy hantar wakil dia, Amr bin Al-As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Amr bin Al-As, Abdullah bin Abi Rabi'ah pergi jumpa Najasyi, pujuk Najasyi elok-elok, pulangkan balik 38 dengan 18 orang ni, kita siksa mereka. Pergilah 2 orang. Nak jumpa raja. Sebelum jumpa raja, dia kena ada wasta dulu. Biasalah di mana-mana pun. Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka, siapa wasta yang paling kuat? Di dunia lah. Wasta paling kuat siapa? Wazir kuat. Selain daripada wazir, mufti. Orang agama. Sebab orang agama suka ikut telunjuk raja. Mereka pergi cari ketua padri. Mana ketua padri kat Habsyah? Bagi hadiah ketua padri, boleh tak bawa kami jumpa dengan Najasyi? Ketua padri kata, okey, aku bawa hangpa jumpa Najasyi. Mereka berjumpa. Hari pertama masuk jumpa Najasyi, kalau kita baca kan, disebutkan, mereka jumpa Najasyi, mereka kata, ya ayuhal malik, wahai raja, innahu qad dawa ila baladika ghilman sufaha. Ada budak-budak bodoh mai masuk negeri kau. Faraqu dina qaumihim walam yadkhulu fi dinika waja'u bidini betada'uhu. Mereka tinggalkan agama datuk nenek mereka. Dahlah tinggal agama datuk nenek mereka. Bukan mereka masuk agama engkau pun, Najasyi. Mereka reka agama baru. Dia nak bagi buruk. La na'rifuhu nahnu wala anta. Agama baru ni kami pun tak pernah dengar, kamu pun tak pernah dengar juga. Kemudian dia kata, waqad ba'athana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Kami diutuskan oleh pembesar-pembesar kaum mereka yang lari mai sini. Bapa mereka, pakcik mereka, keluarga mereka utuskan kami supaya engkau boleh hantar mereka balik kepada kami. Fahum a'la bihim 'ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim. Mereka ini lebih tahu tentang ni hati budi orang yang mai sini, dan juga mereka ini lebih mengetahui tentang maki hamun yang orang mai sini telah buat. Orang agama tadi kata apa? Oh, betul-betul, bagi balik kat mereka. Dia dah dapat duit. Najasyi kata, tak boleh. Kita panggil mereka mai, kita dengar apa alasan mereka mai negara. Ini raja yang bijak. Dia dapat satu pandangan daripada pembesar Quraisy. Padri dia bagi nasihat, betul, pulangkan balik. Najasyi kata tak boleh. Panggil mereka dan kita dengar apa kata mereka. Najasyi panggil, kamu ni siapa ketua kamu? Seorang wakil bawa ke situ. Apabila Najasyi panggil mereka datang, Ja'far bin Abi Talib, wakil mereka, cakap dengan Najasyi. Mereka pun bincang 38 orang. Tak apalah, Najasyi nak halau kita pun biarlah dia halau kita, tapi kita akan cakap betul je. Kita takkan tipu. Maka Ja'far datang sebagai wakil. Najasyi tanya, ma hadha dinul ladzi faraqtum dina qaumikum? Atau faraqtum dina qaumikum? Apa agama yang kamu buat ni sampai kamu tinggalkan agama datuk nenek kamu? Ja'far kata, ayuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahlul jahiliyah. Kami dulu ahlul jahiliyah.
na'budul asnama wa na'kulul maitata wa na'til fawahisha wa naqta'ul arhama. Kami sembah berhala, kami makan bangkai, kami lakukan benda-benda keji dan kami memutuskan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, dan kami merosakkan hubungan dengan tetamu. Wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'ifa. Orang-orang kaya yang kuat makan milik orang miskin. Fakunna ala dhalika. Dulu kami macam tu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Sehinggalah Allah memutuskan rasul daripada kami, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Yang kami tahu nasabnya, kebenarannya, kejujurannya, agamanya dan sebagainya. Panjanglah hadis itu, tuan-tuan boleh baca. Dia menghalalkan apa Allah halalkan, mengharamkan apa Allah haramkan, mengharamkan perbuatan zina dan mungkar dan sebagainya. Kemudian Najasyi kata, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai'an? Ada tak apa benda yang Nabi itu bawa daripada Allah? Ja'far kata, ayat apa kita nak baca? Pilih. Baca surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Cerita tentang Maryam. Mungkin nak bagi lembut hati Najasyi lah sebab dia Kristian. Cerita tentang Maryam. Apabila dia dengar, sampai dia habis dengar, kata Najasyi, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Sesungguhnya yang kau baca ni dan apa yang telah disampaikan oleh Isa, dia datang daripada cerobong api yang sama. Apa nama? Cerobong api tu perkataan saya nak cerita apa benda tu. Bukan chimney. Dalam chimney tu, chimney tu besar sangat ni. Pelita. Dalam pelita ada mangkuk. Atas mangkuk tu kita bakar pelita. Itu mishkat. Sumbu tu atas tu, mangkuk tu. Itu mishkat. Tempat keluar api tu, kita letak mangkuk tu, dalam tu kita letak minyak, itu mishkat. Najasyi kata, wallahi, yang hang baca ni dengan yang Isa bawa datang daripada mishkat yang sama. Translate sendirilah macam mana pun. Kan pelita kan ada mangkuk. Ada mangkuk tu kan. Itulah mishkat. Baik. Same page. Mereka pun nak balik. Amr bin As kata, jangan balik lagi. Esok kita jumpa Najasyi sekali lagi. Last. Kita settle esok. Abdullah bin Rabi'ah kata, sudahlah, dia ni memang tak dengar cakap kita balik je lah. Amr bin As kata, kita try esok sekali lagi. Pujuk Najasyi. Kalau dia setuju, okey. Tak setuju pun kita balik. Mereka pun datang esok. Amr bin Al-As sebut kepada Najasyi bila dia datang, dia kata, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'aziman. Oh, semalam hampa tak mau lepas. Sebenarnya 38 orang ni mereka kutuk Isa. Nak bagi Najasyi marah. Najasyi kan percaya Isa tu Tuhan, nak bagi marah. Najasyi kata, okey, tak apa. Panggil dia pemain sini. Panggil Ja'far sekali lagi. Najasyi tanya, Isa ni macam mana pandangan kamu? Soalan ni lebih berat sebab agama dia. Dia saja nak cucuk bagi nampak Quraisy selamat. Sebab apa Quraisy selamat? Quraisy kata, hang nak sembah Isa ke? Hang nak sembah Lat ke? Nak sembah Uzza ke? Lantak pergi ke hang. Najasyi tak marah. Quraisy ni kira agama paling diplomasi. Agama apa hang nak sembah? Sampai kalau tak apa, paling teruk, tahun ni agama hang, tahun depan agama kami. Yang tu pun okey. Quraisy, itu kepercayaan mereka. Najasyi panggil Ja'far. Apa pandangan hang tentang Isa? Ja'far kata, huwa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryamil adra'il batul. Ja'far kata, Isa adalah hamba Allah. Isa adalah Rasulullah. Isa adalah ruh Allah daripada Allah, dan kalimah, perkataan yang Allah sampaikan kepada Maryam, ruh, dan juga perkataan yang Allah sampaikan kepada Maryam yang suci. Najasyi ketika tu dia kata, wallahi, itulah Isa, tak lebih daripada tu. Tapi Najasyi tak mengaku Islam dia. Najasyi kata, pulangkan balik hadiah. Apa yang semua mereka bawa, pulangkan balik. Kata Najasyi, ma ahabbu anna li duburan min adh-dhahab wa anni adaitu rajulan wahidan minkum.
Najasyi kata, aku tak suka kalau aku memiliki sebukit emas, tetapi aku terpaksa menzalimi seorang daripada kamu. Najasyi kata Amr bin al-As, ambil harta kamu, balik. Badri itu pun, aku punya sekali, hang punya sekali, bawa balik. Tak dapat hadiah. Jadi kekallah para sahabat Nabi pada ketika itu di Habsyah bersama dengan Najasyi. Saya nak apa lagi lepas tu? Baik, Quraisy selepas tu, tajuk seterusnya kalau kita tengok, Quraisy terus cuba untuk menekan Nabi SAW. Pujuk Abu Talib tak boleh. Tahun ke-6 jumpa Abu Talib sekali lagi. Kali ini tak pujuk. Mereka kata kepada Abu Talib, ya Abu Talib, engkau ni orang tua, ada kedudukan, dan Muhammad ni macam mereka kata tadi, rosakkan agama kami, perbodohkan mimpi kami. Sekarang sama ada engkau hatta takufahu anna au nunazi'ahu wa iyyaka fi dhalika, hatta yahlaka ahadul fariqain. Mula-mula mereka kata kat Abu Talib yang kita ingat tadi, engkau nak tahan Muhammad ke kami nak tahan Muhammad? Kali ini mereka datang kepada Abu Talib, mereka kata tak, pilihan dia lain. Sama ada engkau tahan Muhammad ataupun kami perang Muhammad dengan engkau sekali. Sehinggalah salah satu di antara kita hancur. Quraisy semakin tegas. Tak kira Abu Talib pembesar Mekah ke, Abu Talib penjaga tanah haram ketika tu ke, kalau engkau tak tahan Muhammad, kami akan perangi engkau dengan Muhammad sekali. Maka Abu Talib pun pergi kepada Nabi SAW. Dalam riwayat, Abu Talib hantar seorang anak dia. Dalam riwayat yang sahih, hantar anak dia, panggil Muhammad datang, bagi tahu Quraisy banyak buat sekian-sekian benda, minta engkau berhenti. Dan Nabi Muhammad tetap juga tak berhenti. Dalam hadis yang dhaif disebutkan cerita yang selalu dengar kan, Nabi kata, "Law wada'u syamsa 'ala yamini wal qamar law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, aku tak akan tinggalkan agama ni." Nabi kata, kalau mereka letak bulan tangan kiri aku, matahari tangan kanan aku takkan berhenti. Tapi riwayat itu dhaif lah. Riwayat yang lain, Nabi tetap bertegas untuk tidak berhenti. Abu Talib kata, "Idhhab ya ibna akhi faqul ma ahbabta. Wallahi la uslimaka li syai'in abada." Dia kata, okeylah, kalau begitu, Abu Talib kata, cakaplah apa engkau nak cakap, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka sama sekali. Quraisy pun, Abu Talib pergi ke Quraisy, tak apalah, nak perang pun perang lah, Muhammad aku tak bagi. Quraisy kata, betul-betul Abu Talib ni sampai sanggup perang. Mereka fikir-fikir, mereka kata, okey, dia sayang anak dia, kita buat mai ganti. Cari anak Quraisy, ada seorang lelaki, Umarah ibn al-Walid ibn Mughirah. Walid bin Mughirah yang tua tadi tu, anak dia Umarah. Walid bin Mughirah, ilmu dia diwarisi oleh Umarah ni lah. Orang yang hebat, anak dia pun hebat, belajar tinggi, pakar syair. Nampak dia lah paling hebat, badan dia kuat, otak dia bagus, syair pandai. Umarah mai sini, bawa pergi kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, tak apalah kalau engkau nak perang, kita nak elakkan perang. Sebenarnya kami nak pendamaian, tak mau perang. Tapi kerana engkau sayang sangat anak engkau, apa kata kita buat begini? Kau bagi Muhammad kat kami bunuh Muhammad, kami gantikan kepada engkau dengan Umarah. Engkau ambil, jaga dia, buat macam anak engkau. Lagi bagus daripada Muhammad. Settle. Satu jiwa diganti satu jiwa. Bagi ke kami Muhammad, kami bagi yang ganti lagi bagus. Abu Talib kata, banyak cantik muka hamba. Hampa bagi ke aku anak hampa, suruh aku bagi makan. Hampa ambil anak aku nak bunuh. Ini tak adil. Abu Talib tak setuju. Oi, suka hati dia suruh kita jaga anak dia, anak kita nak bunuh, dia nak bunuh. Jadi, masih lagi tak selesai pada ketika itu. Apa yang mereka nak buat masih lagi tak berjaya. Baik, antara yang mereka lakukan pada ketika itu juga, antara yang jahat, Utaibah bin Abi Lahab. Siapa Utaibah bin Abi Lahab? Ingat, baru tadi cerita. Utbah dengan Utaibah, dua orang ni siapa? Abu Lahab dan juga menantu Nabi SAW. Menantu Nabi dua orang dulu. Utaibah bin Abu Lahab, tuan-tuan bayangkan betapa kurang ajarnya dia. Dia pergi kat Nabi SAW. Dia kata, "Ana akfur bin najmi idha hawa." Baik Muhammad, hang duk baca An-Najmu idha hawa kan? Aku tak percaya dengan An-Najmu idha hawa. Thumma dana fatadalla. Ayat Quran
Yang kau kata thumma dana fatadalla, itu pun aku tak percaya. Dia lemparkan najis kepada Nabi SAW. Dia koyak baju Nabi SAW dan dia ludah muka Nabi SAW. Ini bekas menantu, tapi dia ludah tu tak kena. Dia koyakkan baju Nabi dan dia ludah. Nabi SAW tengok dia. Nabi kata, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, hancurkan dia dengan salah satu di antara anjing-anjingmu. Nabi jalan. Sampailah lepas daripada itu, Utaibah bila dia pergi ke Syam, dia dikepung oleh singa. Orang lain tidur selamat. Singa ketika nak makan dia kata, qatalani wa huwa bi Makkah wa ana bi Syam. Dia kata, Muhammad bunuh aku sedangkan dia duduk di Mekah, aku duduk di Syam. Jadi kejahatan yang dia nak buat kepada Nabi SAW juga Allah Subhanahu Wa Taala balas. Antara yang melakukan kejahatan kepada Nabi SAW juga Abu Jahal, kita dah sebut tadi. Tuan-tuan boleh bacalah kemudian. Panjang sangat cerita ni. Saya nak skip cerita. Tuan-tuan baca sendiri, nanti tak habis buku. Kita pergi bab seterusnya. Baik, ketika orang nak siksa Nabi, nak buat Nabi, antara yang pertahankan Nabi SAW adalah Abu Bakar banyak kali. Pernah Abu Bakar duduk makan dengan keluarga dia kan? Sekali dalam buku juga disebut, orang datang bagi tahu Abu Bakar, orang nak bunuh Muhammad. Dia tinggalkan makanan dia, keluar pergi pertahankan Nabi. Dia pergi, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Takkanlah kamu nak bunuh seorang lelaki yang sekadar berkata Tuhan aku Allah. Dilepaskan Nabi. Uqbah ibn Abi Mu'id pernah cekik Nabi dengan kain. Abu Bakar datang lepaskan. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah di zaman dia, dikumpulkan para sahabat. Sayyidina Ali kata, siapa orang yang paling hebat, yang paling berani? Orang kata kat Sayyidina Ali, kau lah paling berani. Ali kata, tak, bukan aku paling berani. Aku, keberanian aku ada, tapi ada orang lebih berani daripada tu. Sayyidina Ali tanya kepada para sahabat dia, antara Abu Bakar dengan orang beriman di kalangan ahli Musa, siapa lagi hebat? Kan Quran cerita kan, bila Fir'aun nak azab Musa, seorang daripada ahli Fir'aun yang beriman sembunyikan iman dia. Dia kata, takkanlah kamu nak bunuh seorang lelaki semata-mata berkata Tuhan aku Allah. Ali kata, antara lelaki tu yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan Abu Bakar, siapa lagi berani? Para sahabat diam. Siapa berani? Fikir. Nak kata lelaki tu memang disebut nama dia dalam Al-Quran. Nak kata Abu Bakar, berani juga. Ali marah mereka. Ali kata, celaka hangpa ni semua, tak boleh beza ke? Lelaki tu sembunyikan iman dia, tapi Abu Bakar dia iklankan iman dia. Dan mereka mengucapkan perkataan yang sama. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kamu nak bunuh seorang semata-mata kerana berkata Tuhan aku adalah Allah? Baik, selepas itu sikit lagi sebelum kita berhenti. Ketika Abu Jahal kutuk Nabi, hina Nabi, bagi tekanan kepada Nabi SAW, sampailah berita ni kepada sepupu Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik, bila sampai kat Hamzah, orang duk kutuk Nabi, Abu Jahal duk buat teruk kat Nabi. Tak ada siapa, tuan-tuan. Di kalangan sahabat Nabi yang awal, tak ada pembesar kaum. Pembesar ni yang veteran lah. Tak ada siapa. Semua umur-umur Nabi yang paling tua, nak 40 lebih sikit, kurang sikit. Pembesar tak ada. Dan yang kedua, tak ada gangster. Kaki pukul tak ada. Ada orang yang diplomasi, Abu Bakar. Ada peniaga, Uthman, Abdul Rahman bin Auf. Ada orang yang lembut, Uthman, orang yang peribadi dia lembut, Mus'ab bin Umair. Ada hamba, Suhaib, Miqdad, Bilal. Orang-orang begini banyak. Gangster tak ada. Iman masuk jiwa gangster lambat sikit. Jadi tak ada siapa boleh pergi lawan. Yang boleh pun Abu Bakar boleh pertahankan Nabi pelepas orang je. Sampailah Nabi kena siksa teruk sangat. Bani Hashim semua pun buat tak tahu kat Nabi SAW. Hamzah kata tak boleh macam ni. Hamzah pertahankan Nabi asalnya bukan sebab Islam, sebab keturunan dia.
Maka apabila didengar selalu sangat Abu Jahal pukul Nabi, hina Nabi, dia keluar pergi kepada Abu Jahal. Hamzah kata, engkau hina dan juga engkau maki anak saudaraku, sedangkan aku berada di atas agama dia. Dia pukul Abu Jahal. Abu Jahal pun bergaduh dengan Hamzah. Datang Bani Hashim, Hamzah ada kedudukan gangster lagi, orang bergaduh. Sampailah Abu Jahal kata, biarkan Hamzah, lepaskan dia, memang aku yang bersalah maki anak saudara dia. Jadi gangster pertama peluk Islam, Hamzah, hujung tahun ke-7 Hijrah. Dan apabila Hamzah masuk Islam, dalam riwayat disebutkan, sebenarnya ulama khilaf. Riwayat yang kata hujung tahun ke-6 tu dhaif. Selang berapa hari selepas Hamzah masuk Islam, Umar pula masuk Islam. Cerita Umar masuk Islam pun saya tak nak ulang lah. Kita selalu cerita tu tuan-tuan dah tahu, banyak kali kita sebut. Asalnya beberapa cerita sambilan sebelum tu. Apabila orang nak hijrah, Umar tanya, apa sebab kamu nak lari pergi Habsyah? Dia kata, apa saya tak ingat, salah seorang daripada perempuan, Laila nama dia, kata silap, dia sebut kepada Umar, kamulah siksa kami teruk sangat. Macam mana kami tak lari? Memang kena lari ya. Saya lupa apa nama suami orang tu. Jadi Umar pun kata, bukan bini Rusdan. Ketika tu Umar pun dia ada sejuk sikit hati dia. Ini semua riwayat yang dhaif lah, kebanyakan cerita Umar masuk Islam ni. Lepas tu Umar duduk belakang Nabi. Dia pergi, dia nampak Nabi tengah solat, dia pergi sembunyi dalam kelambu Kaabah. Dengar Nabi baca surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqatu wa ma adraka mal-Haqqah. Cantik kan, ayat kemas. Innahu laqawlu rasulin karim. Sampai ini adalah perkataan Rasul yang mulia. Umar kata, bukan Nabi ni, syair kot, ahli syair. Ayat lepas tu Nabi baca, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Tak, ini bukan perkataan ahli syair, amat sedikit di kalangan kamu yang mengambil pengajaran. Umar kata, dia tahu pula apa aku nak cakap. Umar kata, okey, kalau dia tahu apa aku nak cakap, ini mesti bomoh. Ayat seterusnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tak, perkataan bomoh pun bukan juga, amat sedikit yang mengambil pengajaran. Umar kata, pelik ni, apa benda sebenarnya ni? Tanzilum min rabbil alamin, diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau Muhammad buat ayat reka sendiri, maka kami akan hancurkan dia dengan kekuatan. Umar kata, oh ini special. Ayat cantik. Aku kata syair, dia kata bukan syair. Aku kata bomoh, dia kata bukan bomoh. Bukan dia kata kat aku, dia kata kat Muhammad sekali. Kalau Muhammad tipu, aku akan hancurkan Muhammad. Umar kata ayat ni pelik, bukan Muhammad reka. Sedikit jiwa dia melekat dengan Islam. Sampailah dalam cerita yang disebutkan, yang masyhur yang kita selalu baca. Tuan-tuan, cerita ni pun dhaif juga sebenarnya. Yang Umar pergi ke rumah adik dia, dia tampak adik dia punya suami kan, Sa'id bin Zaid bin Naufal. Kemudian dia tampak adik dia sekali, kemudian Umar sedih. Cerita yang tuan-tuan selalu tahu, itu juga dhaif, sebagaimana cerita sebelum daripada tu. Dan juga cerita dhaif selepas daripada itu, apabila Umar masuk Islam, ketika tu dah ada dua gangster, Umar dan juga Hamzah. Umar kata, betul tak agama kita ni? Nabi kata betul. Umar kata, pasal apa kita sembunyi? Umar kata, lah ni aku ada satu, Hamzah ada dua. Apa kata Nabi jalan tengah-tengah, aku kanan, Hamzah kiri, kita pergi depan Kaabah, kita ucap syahadah. Jalan Umar, Nabi dan juga Hamzah pergi ke depan Kaabah, mereka jalan dengan Nabi SAW. Umar kata, aku tak pernah lihat pukulan yang lebih kuat ke atas Quraisy daripada pukulan tu. Melihat Nabi jalan dengan Umar dan juga Hamzah. Dan antara yang dilakukan oleh Umar pada ketika itu juga, seorang lelaki yang namanya Jamil bin apa saya pun tak ingat, Al-Jumahi, dia, Umar tanya, siapa di kalangan Quraisy yang mulut dia paling tinggi suara dia? Estro Quraisy. Dia cakap je sampai kat semua orang. Orang kata Jumail ataupun Jamil Al-Jumahi. Umar pergi kat dia, Umar kata, weh, aku dah masuk Islam. Dia pun kata, betul ya?
Dia pun lari-lari nak pergi ke Kaabah. Umar ikut belakang dia. Sampai dia iklan, Ibn al-Khattab masuk Saba'a. Saba'a ni maksudnya perkataan hina untuk orang masuk Islam. Dia kena penyakit gila. Umar kata, weh, salah, bukan masuk Islam. Bukan gila, masuk Islam. Maka Umar orang pertama masuk Islam. Para sahabat kata, sebelum daripada Umar, semua orang masuk Islam sembunyi. Umar masuk Islam, dia pergi ketuk pintu rumah pakcik dia. Dia kata, ni aku dah masuk Islam naknya. Pakcik dia tutup balik pintu. Dia pergi rumah Abu Jahal. Abu Jahal buka pintu, nak apa Ibn Khattab? Umar kata, sebenarnya aku dah masuk Islam. Abu Jahal pun tutup pintu. Umar pergi di hadapan Kaabah. Umar iklankan Islam dia. Mula-mula Abu Zar buat, Abu Zar kena pukul. Umar buat, Umar tak kena pukul, Umar lawan. Lawan, sampai Umar teruk dia pun kena pukul. Umar kata, tak apa, hari ni hari yang buat. Aku ada 300 orang, kita akan lawan sama ada kami keluar daripada negeri ni ataupun kamu keluar daripada negeri ni. Dan janji Umar tu terlaksana ketika Badar. Kami ada 300 orang, kami kalahkan kamu. Jadi itulah yang berlaku sehingga tahun ke-7 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah lah, hujung tahun ke-6 Hijrah, sebelum kita masuk seterusnya apa akan berlaku tahun-tahun yang akan datang. Cuma tuan-tuan, bab tahun ni ulama khilaf banyak. Sebahagian ulama menyebutkan peristiwa tu berlaku awal, sebahagian menyebutkan kemudian. Riwayat yang kita baca dulu kan, sebahagian pengkaji sirah kata Umar antara awal-awal, orang awal memeluk Islam. Dalam riwayat lain pula menyebutkan Umar masuk Islam kemudian, selepas orang pergi ke Habsyah. Jadi bab tahun ni banyak khilaf. Cuma yang pasti Umar masuk Islam selepas Hamzah. Dan Umar dan juga Hamzah agak lewat setelah Nabi SAW telah diseksa oleh orang Quraisy. Saya berhenti setakat ni dulu untuk hari ni. Ada beberapa cerita yang kita skip, tuan-tuan baca sendirilah. Nanti tak tertinggal, tak best pula kan. Alang-alang kita nak baca buku, kita baca bagi per-habis. 2-3 cerita yang terlepas tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Kita sambung kelas yang akan datang insya-Allah. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Doa buat Islam antara itu Amir, Hakam Amir. Baik, dalam hadis riwayat Tirmizi ke, kalau saya ingat saya, Nabi SAW doa, yang tu sahih ataupun hasan. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hakam. Abu Jahal ataupun Umar Khattab. Dan Allah pilih Umar Khattab. Dalam riwayat yang dhaif yang lain disebutkan ketika Umar datang, yang tuan-tuan selalu baca juga lah riwayat tu. Apabila Umar datang, orang tengok kat pintu, Umar yang datang. Para sahabat ketika tu takut lah. Hamzah ketika tu, Hamzah kata, apa benda yang nampak pelik kat semua orang ni? Orang kata Umar datang. Hamzah kata, tu kalau Umar datang siapa? Dia pun gangster juga. Dia sama-sama. Umar datang takut lah. Hamzah kata tak apa, biar dia masuk. Umar bawa pedang. Hamzah kata, kalau dia main elok-elok, kita layan dia elok-elok. Kalau dia main buat jahat, dengan pedang dia kita bunuh dia. Umar pun masuk. Apabila Umar datang dekat dengan pintu, Nabi cekak baju Umar ni. Ketika tu Nabi SAW sebutkan, Allah kuatkan Islam dengan Umar. Dan Umar mengucapkan syahadah. Itu cerita dhaif. Yang sahih, hadis yang kita sebut tadi. Nabi SAW doa supaya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Tuan-tuan, mungkin saya terlepas nak ta'liq beberapa cerita yang dhaif dan sebagainya. Kita terlepas pandang. Cuma tuan-tuan kena ingat, dalam sirah, cerita-cerita dhaif biasa sangat berlaku. Bila mengaji hadis, kita boleh berhati-hati. Tapi dalam sirah agak susah. Sebab kalau kita pisahkan sahih dengan dhaif, kita akan terlepas banyak cerita. Dan kebanyakan penulis sirah, mereka tidak melakukan screening. Sahih dhaif bercampur aduk. Termasuklah Rahik Makhtum ni. Termasuklah Ibnu Katsir ketika dia tulis sirah. Even muhadis-muhadis besar, bila mereka tulis sirah, mereka tak ikut kaedah hadis. Sebab dalam hadis, kitab hadis, yang penting nak tahu mana yang sahih, nak keluarkan hukum hakam. Tapi dalam kitab sirah, yang penting kita nak cerita tu. Bila nak jalan cerita, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu dan sebagainya. Sebab tu buku yang saya recommend tu bagus. Yang kita cerita kelas first tu, dia jumpa dah buku tu.
dia tulis dekat kulit belakang, dah translate English, tapi saya tak pasti tajuk dia apa. Kalau boleh dapatkan buku tu untuk kita tengok balik yang mana sahih, yang mana dhaif. Jadi insya-Allah kelas akan datang kita sambung. Sekadar yang mungkin kita sebutlah. Cerita ni dhaif, cerita ni sahih. Tapi kalau kita terlepas pandang tu, sirah kita tak boleh nak buat apa. Memang dia bercampur aduk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.